Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Mak Teh di Mak Teh Channel. Alhamdulillah, kali ni Mak Teh nak share telur rebus goreng masak sambal. Okey, sedap tau. Okey, mula-mula macam biasa, telur tu kena rebus lah. Okey, ni Mak Teh rebuskan lebih sikit telur. Okey, terpulang sahabat-sahabat nak buat berapa biji. Okey, ni dah direbus tadi, sejukkan Mak Teh kupas kulit telur tu macam biasalah. Okey, lepas tu Mak Teh akan telur ni Mak Teh akan goreng terlebih dahulu ya sahabat-sahabat. Okey, goreng dulu sehingga dia garing. Balik-balikkan macam dalam video yang Mak Teh buat tu ya. Macam tu. Okey, balik-balikkan dia. Biar garing kekuningan macam tu. Okey, boleh angkatlah. Okey. Baik, ni telur yang Mak Teh dah angkat. Okey, masukkan dalam bekas, ke tepikan. Okey, jom kita intai bahan-bahannya pula. Jom. Okey, mula-mula sediakan 1 ulas bawang putih dan 1 labu bawang besar. Lepas tu 1 mangkuk cili yang telah dikisar. Lepas tu ni optional, sedikit lemak merah, sedikit daun sup. Okey, lepas tu 1 sudu sos tiram, lebih kurang macam tu lah. Okey, lepas tu sedikit garam dan perasa. Okey, masukkan juga 1 besar sudu gula, campurkan sedikit air. Okey, ni bawang yang telah Mak Teh. Okey, potong racik. Okey, nipis-nipis, goreng sedikit minyak masak dan boleh goreng. Okey. Okey, bawang putih dan bawang besar tadi Mak Teh dah. Okey. Racik, potong nipis-nipis. Okey. Okey, goreng sehingga garing. Lepas tu ni cili yang telah dikisar tadi dalam 1 mangkuk. Mak Teh ambil macam itulah lebih kurang. Okey, satukan sekali dengan bawang tu. Okey, tumis sehingga pecah minyak lah. Okey, masak sambal telur ni tak susah pun, senang sangat. Okey, kacau-kacau sehingga dia kacau-kacau manja macam tu sehingga dia pecah minyak. Okey, nampak ni? Nampaknya dia dah pecah minyak. Okey, lepas tu boleh masukkan bahan-bahan yang Mak Teh nyatakan di awal tadi macam itulah. Okey, ni 1 sudu sos tiram Mak Teh masukkan. Kacau-kacau. Okey, bila nampak dia dah keluar minyak sedikit tu kan, pecah minyak orang panggil. Lepas tu masuklah. Okey, 1 sudu kecil garam, sedikit garam lah. Okey. Lepas tu sedikit perasa. Okey. Ni optional lah. Okey, sahabat-sahabat, kalau tak suka tak payah letak. Kalau suka letaklah. Okey, sedikit perasa tu. Okey, lepas tu kacau macam biasa. Lepas tu Mak Teh masukkan juga 1 sudu besar gula ya sahabat-sahabat. Okey, ni gula. Okey. Okey, lepas tu kacau-kacau lagi sehingga disebati semualah bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Okey, lepas tu nampak tak dia dah pecah minyak tu kan. Campurlah sedikit air masa ni. Dia dah garing tu kan. Campurkan sedikit air sebab ni tujuan dia untuk macam nak nampakkan sambal tu dia basah-basah sikit macam itulah. Okey, kalau dia terlalu garing tu dia macam kena kita tambah air lah sikit. Okey, baru dia cantik sambal dia tu. Okey. Bila nampak basah-basah kilat gitu sikit. Okey. Lepas tu apabila kita renek seketika tu bolehlah masukkan telur rebus yang telah digoreng tadi. Masuk je dalam sambal ni. Nampak tak sambal tu nampak macam basah-basah gitu kan, sebab dah campur sedikit air tadi. Itu tujuan dia sebenarnya.
Okey, ni telur yang Mak Teh dah rebus, yang telah digoreng garing tadi. Okey, masukkan dalam sambal tu. Masya Allah, memang sedap sahabat-sahabat. Okey, menu yang ringkas ni kadang-kadang sedap, menambah-nambah. Okey, ni sesuai sangatlah. Okey, untuk sarapan pagi kan. Okey, dilawan pula dengan nasi goreng, sambal macam ni, ataupun nasi lemak, sesuai. Okey, ni optional ya, Mak Teh masukkan sedikit daun bawang dan daun sup tu. Okey, untuk optional lepas tu Mak Teh masukkan juga sedikit carrot. Ni kalau tak letak dua bahan ni pun tak ada masalah. Okey, cuma letak bawang besar yang telah dipotong ataupun bawang Holland yang telah dipotong tu pun sedap. Okey. Ni optional lah. Okey, nampak? Memang menyelerakan dan sedap sahabat-sahabat. Okey, sahabat-sahabat boleh try menu yang Mak Teh okey share ni. Memang sedap. Okey. Lepas tu masak boleh angkat masuk dalam bekas. Okey, nampak ini Mak Teh dah masuk dalam pinggan ni. Okey. Lepas tu apa lagi? Ready lah sedia untuk dimakan. Okey, dihidangkan dan dimakan. Okey, nampak? Mak Teh dah masuk dalam mangkuk ni. Okey, lepas tu hiaslah dengan sedikit daun sup tu. Bagi menampakkan dia selera gitulah. Okey, itulah perkongsian Mak Teh. Bye. Assalamualaikum.